Kenduri Rakyat ni first time. Saya sebenarnya tak ada nak buat pun, tapi sebab saya ada satu program yang lebih besar saya nak buat untuk Raya Haji. Tetapi saya panggil saya punya tim, sanggup tak nak buat program hari ni. Diorang kata sanggup. Hari ni saja saya tumbangkan lembu sebanyak 3 ekor lembu dan 10 ekor kambing. Untuk mereka. Itu pun ada satu lembu tak sempat nak ni. Kita ada total 4 ekor lembu, tapi tak sempat dia orang nak uruskan. Kerjasama ni dengan ramai NGO, iaitu NGO yang berada di Sungai Manik khususnya, dan ada juga NGO Sekuat Belia Prihatin yang dulu saya bersama dengan dia orang pada majlis Hari Raya Aidilfitri. Belia Prihatin ni memainkan peranan yang sangat penting untuk saya. Kita buat jemputan ni lebih kurang 4,000 ke 5,000 orang. Lepas tu kita libatkan ramai juga penerima sumbangan. Untuk penerima kotak bantuan 250 orang penerima. Untuk anak-anak pelajar yang cemerlang SPM, kita ada 60 orang. Tapi ada penambahan last minute. Jadi kita agak kelang kabut lah menyediakan tu. Tapi Alhamdulillah kita bersiap sedia juga. Dan kita juga ada bagi bantuan untuk jemaah haji seramai 26 orang. Jemaah haji untuk Dun Sungai Manik yang alamatnya di Sungai Manik. Saya mengharapkan supaya program ini saya dapat teruskan untuk membantu anak-anak. Saya juga berpesan tadi pada anak-anak, selepas ini bila diorang dapat surat tawaran, jika ada masalah jumpa saya akan cuba bantu sebaiknya. Untuk sekolah, saya amat bangga dengan pencapaian yang anak Sungai Manik ini tunjukkan. Sebab ini adalah tahun ketiga sebenarnya. Tetapi saya dulu pergi sekolah-sekolah je. Tahun ni saya kumpulkan sebab ada majlis yang begini. Saya lebih selesa buat di sekolah. Sekolah Sungai Manik sebenarnya kita dah bagi awal. Sebab itu penerima dari sekolah menengah Sungai Manik tak ada. Kita dah bagi awal pada 15 hari bulan. Jadi perancangan untuk ni kita ad hoc je. Kita tak ada merancang macam orang macam sampai sebulan, tak ada. Saya hanya merancang seminggu saja. Total yang pelajar cemerlang lebih kurang 120. Dia daripada 5A ke atas saya bagi. Sama juga tahun lepas daripada 5A ke atas. Cuma kali ni dia banyak sebab kita open kepada anak-anak Sungai Manik yang belajar di luar. Dulu kita hanya bagi 4 sekolah. Sekolah Kampung Bahagia, Datuk Sagor, Sultan Abdullah dan Sungai Manik saja. Kali ni kita terbuka kepada seluruh anak-anak Sungai Manik yang berjaya walaupun dia belajar di luar negeri, kita bagi. Tapi Alhamdulillah sebab media memainkan peranan untuk menjemput anak-anak ini hadir kepada hari ini yang sama-sama saya raikan.